Zat, apa beza hibah takaful dengan hibah harta? Hibah takaful dengan hibah harta. Okay, hibah takaful. Hibah takaful ni basically kita beli polisi takaful dengan syarikat insurans ataupun takaful. Betul tak? Kita beli polisi, kan kita beli polisi. Polisi ni RM500,000 contoh. So kalau kita meninggal dunia, RM500,000 ni akan dapat kepada siapa? Kepada orang yang kita hibahkan. Contoh kita bagi RM500,000 kepada isteri. Jadi duit cash RM500,000 masuk dalam akaun isteri kita. Itu contoh dia. Okay. Hibah harta ni pula, dia bukan hibah tunai macam ni tadi. Contoh kita ada harta, kita ada rumah sendiri. Contoh. So kita kata aku nak buat hibahkan rumah ini. Kalau aku mati, rumah ini berpindah kepada anak aku. Contohlah aku ada anak perempuan sahaja. Sebab kita tahu perempuan ni bahagian faraid tak banyak. Entah tak? So kita kata aku nak rumah ni 100% pergi kat dia. So kita kena buat instrumen hibah harta. So harta kita rumah ni sebiji. Bila kita dah buat siap-siap documentation proper apa semua, automatik bila kita meninggal dunia, rumah ini berpindah milik kepada anak kita lepas kita meninggal dunia. So kalau senang faham, hibah takaful, kita hibahkan duit tunai, cash kita. Bukan cash kita, cash syarikat takaful lah. Dan hibah harta pula, kita hibahkan harta yang kita dah ada. Rumah, kereta, barang kemas, akaun bank, semua kita boleh hibahkan. Faham? Simple je.